Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik saya nak borak ni minyak hitam Mazda di sini. Cerita pasal minyak hitam ni sebab saya baru tukar minyak hitam. Jadi minyak hitam pilihan saya sebenarnya Mobil One Mobil One 5W40 fully static. Saya boleh guna fully synthetic sebab saya dah modified kereta saya ni. Saya asingkan tangki OMP maksud asingkan tangki OMP tu, kereta ni ada pump OMP. Kalau tak modified ori kilang, pump OMP akan sedut minyak daripada oil pan kat bawah tu kan, ada oil pan. Jadi tangki OMP akan sedut minyak kat situ. Jadi disebabkan minyak hitam tu disedut oleh OMP, dia akan dibakar bersama-sama dengan petrol. Jadi Mazda RX ni sebenarnya kalau terbakar kalau masa pembakaran ni dibakar petrol, oksigen dan juga minyak hitam. Sebab itu memang kereta ni memang design bakar minyak hitam. Tapi saya dah hantar ke satu bengkel nama bengkel tu Speed Syndicate dekat Puchong. Saya minta dia ubah suai supaya pump OMP tu sedut minyak hitam daripada tangki asing. Jangan guna oil pan, daripada tangki asing. Jadi dalam kereta saya ni ada satu tangki asing. Saya letak dekat tempat bateri tu saya letak kat belakang, kat bonet. Jadi lokasi asal bateri tu saya letak satu tangki asing untuk saya boleh tuang minyak hitam mineral. Minyak hitam mineral tu contohnya Castrol GTX, saya tuang dalam tu lah. Jadi akhirnya kereta saya menyedut minyak hitam yang bersih dan saya boleh guna minyak hitam fully sintetik dari apa jenis untuk minyak enjin tanpa risau dia sistem OMP akan sedut sebab saya dah asingkan. Jadi itulah puncanya saya asingkan supaya minyak OMP boleh guna dia boleh sedut minyak mineral yang bersih di tangki asing. Jadi saya baru servis kereta. Sebenarnya kan kereta saya baru tak sampai 7,000 km saya dah tukar minyak hitam. Sebab enjin RX ni karakter dia minyak sangat panas. Walaupun saya dah tak guna mineral, tapi tetap kerosakan minyak tu sangat laju. Jadi sebelum 7,000 km ke 6,000 je saya dah tukar dah. Lagi satu sebab cuaca kita ni yang panas kan. Jadi bila cuaca agak panas ni dan enjin rotary dah memang sedia panas, memang kena kerap lah tukar minyak hitam. Jadi salah satu kunci untuk menjaga Mazda RX ni ialah betapa pendeknya minyak hitam tu ditukar. Jadi biasanya RX standard kat market ni dia tak akan ubah suai macam saya punya ni. Saya suggest kalau yang standard dia tak ubah suai ni, ambil guna mineral tapi 5,000 km lah. Jadi seronok bawa rotary ni memang tak terkata lah. Jadi pilihan saya memilih Mazda RX ni memang tak silap lah. Memang seronok bawa rotary ni sebenarnya. Especially manual lah. Saya tak pernah tak enjoy bawa rotary auto. Bila bawa rotary manual ni kita boleh tarik ke RPM yang kita nak. Jadi kereta ni last major yang saya buat bukan modifikasi lah macam N10. Yang kali later saya ganti radiator baru 3 layer daripada SAT, kipas high speed 2 daripada SAT dan juga pemegang kipas untuk RX daripada SAT. Dia ada 3 benda ni saya ubah. Hantar kat bengkel kat depan ni plug and play je. Tak ada modifikasi sangat lah. Maknanya tak perlu kacau apa-apa wiring, plug and play, cucuk terus boleh dah. Jadi
bila sistem cooling ni saya dah selesaikan, alhamdulillah, macam temperature tak pernah pergi lebih daripada setengah walaupun tersangkut dalam jam. Jadi bila bawa macam ni kan, macam gaya saya bawa ni, dia akan mempercepatkan minyak hitam ni jahanam lah. Macam tu dah cukup lah. Dia punya panas kan enjin memang lain macam lah. Jadi sebab itu minyak hitam perlu diubah, ditukar sebelum 7,000 km. Jadi saya akan try belanja satu tarik kalau jalan clear. Masalah kereta saya ni leaking minyak gearbox. Ada satu coupling dia punya seal rosak. Itulah dia pakai Mazda ni, pakai Mazda race ni, dia takkan sunyi daripada masalah. Masalah cooling settle, masalah lain pula timbul kan. Daripada itulah yang kena hadap. Jadi efek dia susah masuk gear. Jadi saya kena double pump untuk masuk gear. Tak clear. Kau tahu Marisa sekarang dah tak lenggang macam dulu kan. Penuh sekali kereta. Jadi itu yang saya nak kongsikan benda ni, minyak hitam lah. Penjagaan minyak hitam penting lah untuk RC ni. Jadi kekuatan utama ialah kekuatan kewangan dan juga kerajinan untuk pergi bengkel untuk tukar minyak hitam.